Sebut je pasal warung legend dekat Alor Gajah ni, semua orang dah tahu. Kita nak cerita pasal 4 menu, 3 lontong yang istimewa. Susah nak jumpa kedai yang ada banyak jenis lontong macam ni. Kita ada lontong kuah, lontong darat, dan juga ni dia, lontong goreng. Tak lupa nasi lemak belauk dia. Kedai ni weekend memang ramai. Warung Nek Munah ataupun warung Sutai. Mantap abang, ni memang tengah top sekarang. Baik. Lontong darat yang ada dengan sambal goreng jauh. Lontong goreng pula dia pakai banyak kerang. Lontong kuah lodeh dia ni pakai sambal sotong kering. Nasi lemak belauk dia jahat, ada paru sambal. Sambal paru kat sini sedap, rangup, pedas-pedas manis. Makan dengan lontong kena, makan dengan nasi lemak pun kena. Macam lontong darat ni, kuah kacang dia ni paling power. Kacang dia tak kasar, tak halus. Kuah lodeh lemak cukup, santan ngam. Lontong goreng ni kau bayangkan je makan char kway teow kerang yang banyak. Cukup dengan rasa manis masin, kicap rencah goreng dia. Budak-budak pun boleh makan, tak pedas sangat. Roti canai, nasi lemak itu memang menu wajib kat sini, memang ada. Kalau datang weekend kena sabar sikit, memang ramai. Masuk dalam list warung Sutai Nek Munah, Sungai Petai, Alor Gajah, Melaka.